kita terkena anjing. Jadi kalau kita tak basuh apa jadi? Kalau tangan kita ada hadas, kita tak boleh nak beribadat. Kalau kena kat kereta, kita biarkan saja, apa hukumnya? Kasut dia dalam plastik memang ada, dia kata dia terpijak tai anjing lah. Of course kasut tu dah kering tai anjing tu. Saya memang berkira-kira nak basuh, tapi macam banyak sangat macam takut itu, takut ini semua. So saya nak tahu kaedah dia. Sekarang kan ada banyak water brush apa yang bulu anjing, lepas tu ada yang cat rumah pun ada tu kan. Jadi dia kata anak dia dah terpegang lah dulu masa anak dia kecil. Lepas tu agaknya sebab dia jahil, dia tak buat apa. So bila anak dia dah besar tu macam mana Ustaz? Benda yang dah lama 10 tahun tu. Ambil maid. Okey, dia kerja kat rumah Cina. Dia kata sepanjang tu memang dia masak babi. Lepas tu dia berhenti kerja, dia kerja dengan kita. Jadi maid kita tu dia kata dia tak pernah lah cuci macam yang ni cara mandi Subuh Azhar ni. Jadi kita kena sampai mana tu kita nanti jamak lah. Niat kita nak keluar lebih 2 malam tu kan. Adakah kita kena niat dulu dalam hati, nantilah nak kena jamak lah. Kita niat nak jamak takhir. Takhir. Masa saya nak solat pada waktu asar lah. Tiba-tiba saya sampai ke destinasi awal. So saya nak tukar. So saya decide, okay, saya nak buat jamak takdim lah. Boleh tak? Kerja dulu, habis kerja baru saya nak pergi bermusafir balik kampung lah kata kan. Saya boleh buat jamak tempat kerja tak? Dalam perjalanan tu kita dah masuk zuhur, niat nak kasar. Tapi kita nak berhenti rehat makan dulu, lepas tu solat. Kasar tak boleh sebelum sampai tempat tujuan kita. Naik kapal. Naik, macam mana nak kira mahal lah. Hari yang kita time balik, kita masih boleh kasar. Tapi kalau kita dah sampai rumah tu dah tak boleh kasar kan. Johor Bahru, dia beli rumah kat situ, anak dia kat situ. Lepas tu dia kena dipindahkan di Putrajaya. Tiap-tiap minggu dia balik. Saya dah booking hotel dekat KL tu. Tadi saya dah solat jamak Zuhur dengan Asar. Lepas tu saya sampai ke KL, saya dah check in dalam hotel. Jadi saya nak jamak Isyak dengan Maghrib di hotel atau saya kena buat di luar di masjid dia?